Hai semua dan selamat datang. Dalam perkongsian kali ini, kita akan bedah siasat dua teori pembelajaran yang sangat berpengaruh, Piaget lawan Vygotsky. Kita akan tengok macam mana idea-idea mereka ni boleh mengubah cara kita mengajar dalam bilik darjah. Pernah tak kita terfikir macam mana sebenarnya minda seorang kanak-kanak tu berfungsi? Adakah mereka belajar sendirian macam seorang saintis yang buat kajian? Ataupun mereka belajar melalui interaksi dan perbualan dengan orang sekeliling? Inilah persoalan besar yang cuba dijawab oleh dua tokoh hebat psikologi ni. Baiklah, mari kita mulakan dengan mengenali watak utama kita. Kita ada dua pandangan yang sangat berbeza tentang siapa pelajar kita sebenarnya. Adakah mereka seorang saintis ataupun seorang perantis? Di satu sudut, kita ada Jean Piaget. Dia nampak kanak-kanak ni macam saintis kecil yang sangat berdikari. Mereka sibuk meneroka dunia, sentuh sana, uji sini dan membina kefahaman mereka sendiri. Tapi di sudut lain, Lev Vygotsky pula melihat mereka sebagai perantis sosial. Bagi Vygotsky, kanak-kanak belajar dengan meniru, bertanya dan bekerjasama dengan orang yang lebih tahu di sekeliling mereka. Perbezaan asas inilah yang jadi puncanya. Falsafah Piaget ni kita panggil konstruktivisme kognitif. Pengetahuan tu dibina oleh individu. Manakala Vygotsky pula membawa idea konstruktivisme sosial. Pengetahuan dibina bersama-sama orang lain. Dan tahu tak apa medan pertempuran utama antara dua idea ni? Bahasa. Ya, peranan bahasa dalam pembelajaran. Kat sinilah ceritanya jadi makin menarik. Mari kita selami macam mana perbezaan pandangan mereka ni betul-betul nampak ketara bila kita bercakap tentang bahasa dan pemikiran. Bagi Piaget, senang je. Fikir dulu, baru cakap. Seorang kanak-kanak tu kena faham dulu konsep besar atau kecil dalam minda dia. Barulah dia boleh guna perkataan tu. Jadi, bahasa ni cuma cermin yang memantulkan apa yang dah ada dalam kepala dia. Tapi Vygotsky pula, dia pusingkan idea tu 360 darjah. Dia kata, tak. Bahasa itulah alat yang paling power untuk berfikir. Macam tukang kayu perlukan tukul, macam tu jugalah kita perlukan bahasa untuk membina pemikiran kita. Bahasa bukan sekadar cermin, tapi ia membentuk cara kita melihat dunia. Debat ni jadi sangat hangat bila kita sentuh satu topik ni. Apa jadi bila kanak-kanak bercakap sorang-sorang masa tengah main? Anda mesti pernah nampak kan? Okey, Piaget panggil benda ni pertuturan egosentrik. Dia kata ini tanda budak tu belum matang sebab dia tak boleh fikir dari sudut pandangan orang lain. Ia tak ada tujuan dan lama-lama akan hilang. Tapi Vygotsky ada pandangan yang berbeza. Dia panggil ia pertuturan peribadi dan bagi dia ini adalah satu langkah yang sangat penting. Ia adalah cara kanak-kanak tu bagi arahan pada diri sendiri, selesaikan masalah dan merancang. Lama-kelamaan, percakapan ini akan masuk ke dalam kepala dan menjadi suara hati atau pemikiran dalaman kita. Cukup dengan teori. Jom kita masuk ke alam realiti. Macam mana rupa sebuah bilik darjah yang diilhamkan oleh Piaget? Pertama sekali, kita kena faham konsep utama Piaget, skema. Bayangkan skema ni macam file atau folder dalam otak kita. Setiap kali kita belajar benda baru, kita simpan dalam folder-folder ni. Macam mana folder ni berkembang? Melalui dua cara. Pertama, asimilasi. Contohnya, seorang budak nampak penguin dan terus masukkan dalam folder burung sedia ada dia. Tapi, lepas tu dia dapat tahu penguin tak boleh terbang. Jadi dia kena buat proses kedua, akomodasi. Dia ubah suai folder burung tu atau cipta satu folder baru untuk burung yang tak boleh terbang. Proses seimbangkan dua benda inilah yang dipanggil ekuilibrasi. Jadi, dalam kelas Piaget, kita akan nampak banyak aktiviti hands-on. Pelajar diberi peluang untuk meneroka sendiri, menyelesaikan masalah secara individu dan belajar melalui penemuan. Guru akan sediakan bahan, tapi pelajar yang akan jadi saintisnya. Dan ini sangat-sangat penting. Bagi Piaget, kita sebagai guru kena padankan aktiviti bahasa kita dengan tahap perkembangan kognitif pelajar. Kita tak boleh suruh budak tadika bincang konsep abstrak kan? Setiap peringkat ada kesediaan linguistiknya yang tersendiri. Baiklah, sekarang mari kita tukar topi dan jenguk pula bilik darjah yang berteraskan idea-idea Vygotsky. Apa yang berbeza agaknya? Konsep paling utama dalam dunia Vygotsky ialah zon perkembangan proksimal atau kita panggil ZPD. ZPD ni ibarat sweet spot dalam pembelajaran. Ia adalah ruang di antara apa yang pelajar boleh buat sendiri dan apa yang dia langsung tak boleh buat. Di sinilah magicnya berlaku. Cuba tengok rajah ni. Bulatan di tengah tu ialah apa yang pelajar dah mahir. Yang paling luar, apa yang terlalu sukar untuk dia.
ZPD ni ialah gelanggang di tengah-tengah tu. Di sinilah, dengan sedikit bantuan, pelajar boleh capai tahap seterusnya. Dan bantuan inilah kuncinya. Bantuan yang kita berikan dalam ZPD ini dipanggil scaffolding atau perancah. Macam perancah dalam pembinaan bangunan, ia sokongan sementara. Guru atau rakan yang lebih mahir akan bagi petunjuk, ajukan soalan atau tunjuk contoh. Cukup sekadar untuk bantu pelajar tu berjaya. Bila dia dah boleh, kita pun alihkan perancah tu. Jadi, bilik darjah Vygotsky ni memang riuh dengan interaksi sosial. Ada kerja kumpulan, ada perbincangan berpandu, ada sesi tunjuk ajar rakan sebaya. Bahasa menjadi alat utama bukan saja untuk berkomunikasi, tapi untuk membina kefahaman bersama. Jadi, siapa yang menang? Piaget ke Vygotsky? Sebenarnya, soalan tu salah. Bilik darjah yang paling hebat tak pilih satu pihak. Sebaliknya, ia menggabungkan kekuatan kedua-dua teori ini. Cuba bayangkan satu pelajaran. Mula-mula, kita biarkan pelajar terroka masalah tu sendiri. Ini style Piaget. Kemudian, kita minta mereka bincang dalam kumpulan, kongsi idea. Ini Vygotsky. Semasa perbincangan, guru akan datang bagi bantuan atau scaffolding kad mana yang perlu. Ini pun Vygotsky. Akhir sekali, setiap pelajar tulis semula kefahaman baru mereka dengan ayat sendiri. Ini balik semula kepada Piaget. Nampak tak? Satu kitaran pembelajaran yang dinamik dan lengkap. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa kita nak kena pening-pening fikir pasal teori dari zaman dulu ni? Kenapa ia masih penting untuk guru-guru hari ni? Sebabnya mudah. Teori-teori ni bagi kita sebagai guru sebab di sebalik apa yang kita buat di dalam kelas. Ia bantu kita jadi lebih sengaja atau intentional dalam setiap aktiviti. Kita tahu bila nak bagi ruang untuk pelajar terokoh sendiri dan bila masanya untuk kita masuk dan bimbing. Ia membolehkan kita jadi lebih fleksibel untuk penuhi keperluan setiap pelajar yang unik. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan besar untuk masa depan pendidikan. Dalam dunia yang semakin terhubung, macam mana kita nak seimbangkan antara idea peringkat perkembangan yang universal, seperti kata Piaget, dengan kepentingan menghargai latar belakang budaya dan bahasa yang unik bagi setiap kanak-kanak, seperti yang ditekankan oleh Vygotsky. Memahami kedua-duanya, itulah kunci kepada pengajaran yang benar-benar berkesan.